Unity Battery Tester model UT673A. Battery Standard and Range. Tip nak beli battery tester, cari yang boleh key in nilai AH yang rendah. Contoh macam ni, nilai AH minimum 3 AH. Sebabnya bateri motosikal biasanya AH rendah, contoh 5 AH. Kalau bateri tester yang minimum 30 AH tak boleh test untuk bateri motosikal, hanya untuk bateri kereta saja. Pergi ke bateri. Okey, bateri type ada 4 jenis. Okey, kita pergi ke kod lah. First kali kita tengok kod JIS. Contoh kalau 46 B 20L, kalau 20 tak ada, kita pergi ke 24. Yang penting nombor depan ni ada 46B. 46 ni refer kepada AH dan juga CCA. B refer kepada lebar dan juga tinggi bateri. 20 tu bermaksud panjang bateri. Kemudian L bermaksud terminal negatif berada di sebelah left ataupun kiri. Okey, 46 20 tak ada, kita ambil 46B 24. Contoh 46B 19 kan. Kalau 19 tak ada, kita ambil 46B 24. Okey, dalam spek JIS 26A 17 sampai 245H52. Okey, kita bagi JIS. Okey, 46B24 sebab 46B20 tak ada. Itu cara select dia. Yang penting nombor depan sama 46. Mewakili CCA dan juga AH. Okey. Next, kita pergi yang paling bawah tu. Okey, paling bawah 26A17. 26A17. Okey. 245H52. Okey, naik. Okey, ni 245H52. 245H52. Okey, kalau kita naikkan lagi, yang ni semua kod baru. Okey, ni kod lama. NS40. NS40ZL ni kod lama. Okey, ni last. Okey, next kita tengok kod CCA. Kod CCA. Kod CCA kalau ikut spek, CCA minimum 40 sehingga 2000 CCA. Okey, kita bagi ke bawah dulu. Okey, dia increment dengan decrement dalam 5. Increment dan decrement 5 ampere. Okey, minimum 40A untuk CCA.
Okay, betul. Minimum 40. Maksimum 2000. Ini dalam increment 5. Okay. CCA. Maksimum 2000 increment 5. Okay, maksimum 2000. Contoh kalau nak test bateri pakai CCA, ambil kat spek bateri lah. Contoh 350 watt. Next, kita tengok AH lah. Okay, AH minimum 3, maksimum 250 AH lah. So biasanya bateri motosikal 5 AH lah. So boleh go bateri motosikal. Setengah bateri tester minimum 30 AH lah. So tak boleh go, tak boleh test bateri motosikal lah. Pilih yang AH rendah, boleh measure ataupun test bateri motosikal sekali. Okay, kita pergi dekat AH. Okay, enter. Okay, minimum sepatutnya 3. Okay, minimum 3. Increment. Okay, ni increment 1. 5, 6, 7. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, sampai 30. Sampai 30 increment 1. Atas 30 increment 5. 35, 40. Okay, increment 5. Okay, maksimum 250 AH. Okay, DIN 40 hingga 1400, IC 40 hingga 1400. Okay, kita cuba DIN. DIN 40 hingga 1400. Okay, DIN. DIN biasa untuk standard bateri Continental, kereta daripada Europe. Okay, minimum DIN tadi berapa? 40 hingga 1400 DIN. Okay, turun dulu 40. Okay, minimum 40, maksimum 1400. Increment 5. Increment 5. Maksimum 1400. Increment 5 untuk DIN. Okay. Next, IEC pun sama. IEC. Okay, IEC. IEC 40 hingga 1400 lah. Okay, minimum 40. Okay, 40 minimum. Maksimum 1400. Increment 5. Increment 5 ampere. Okay, maksimum 1400 IC.
Next kita test SAE ya. SAE minimum 40, maksimum 2000. Okey, minimum 40, maksimum 2000. Okey, minimum 40, maksimum 2000. Okey, increment 5, minimum 40, maksimum 2000. Okey, ni untuk SAE. Okey, apa lagi yang kita test? BCI 40. Okey, tengok BCI. Okey, BCI. Okey, increment 5 juga. Minimum 40, maksimum 2000. Okey, sama lah. Okey, kita tengok CA. CA pun 40 minimum, 2000 maksimum. Okey, increment 5. Increment dengan decrement 5. Okey, next MCA. MCA 40 minimum. Okey, decrement 5, increment pun 5. Okey, MCA 40 minimum, maksimum 2000 Okey. Okey, EN minimum 40, maksimum 2000. Decrement 5, increment pun 5.